Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video, ayuh kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Bila kita keluar daripada rumah, benda ni semua orang tak nak fikir. Buat kawan kahwin lama tak dapat, benda ni boleh kongsikan, sampaikan ke adik-beradik. Bila kita keluar pada rumah, jauh pergi kedai ke, pergi market ke apa ke, bila sampai depan rumah, tolong jangan masuk rumah terus. Orang tua-tua dulu dia ada tempayan basuh kaki, kita ada pek ayak buka kasut basuh kaki, kan? Sampai depan pintu rumah, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, syarat ludah belah kiri, syarat ludah belah kiri. Lepas tu ni semua sunnah kan. Kemudian masuk rumah, langkah kaki kanan, bagi salam assalamualaikum, kan? Kaki kanan, jangan langkah kaki kiri. Pasal apa? Pintu rumah kita ni pintu rumah, kiri kanan. Belah kiri ni ada satu jin perempuan nama Ummu Sibian. Sibian. Siapa masuk rumah langkah kaki kiri, Sibian ikut. Sibian ikut. Dia pergi ke mana? Masuk rumah, ke bilik ayam. Dia tunggu dalam bilik ayam. Kemudian dia tunggu apa? Dia tunggu siapa masuk bilik ayam. Ni dalam cara hidup ni tadi kan, makanan, gaya hidup kan, ni gaya hidup kan, yang mengundang penyakit lah. Dia tunggu siapa masuk bilik ayam, langkah kaki kanan. Nabi suruh langkah kaki kiri. Kan, Allahumma inna sukuminakum sebelah khaba'is, langkah kaki kiri. Barang siapa masuk bilik ayam, kan si biar dah masuk sendiri kan, pasal ada orang masuk rumah kaki kiri kan. Siapa masuk bilik ayam, langkah kaki kanan, tak baca doa pelindung, si biar dia dapat kuasai otak dia. Dia mandi, lagi shampoo hak mandi dia tak cuci ayak shampoo, sabun nak jatuh dia tak angkat balik, ada piring ke pinggan tengah-tengah lantai dia tak buang, pasal dia tak dilindungi dengan doa. Masuk orang nombor 2, zerub, jatuh licin, kan. Orang jatuh dalam bilik ayak, sebenarnya kena penyakit apa? Mild stroke, lumpuh sebelah badan. Jatuh dalam bilik ayak bukan tinggi, tapi pasal apa lumpuh? Jatuh pokok nyok, tak. Jatuh bumbu rumah pasang dengan zinc, tak lumpuh. Jatuh aksiden tinggi, tak lumpuh. Kan? Kena dah main bola jatuh tu boleh, tak lumpuh. Tapi jatuh dalam bilik ayak terpolis itu ya, pasal apa lumpuh? Betul tak? Mana ada orang jatuh bilik ayak kena rasa hidung? Ada. Jatuh di bilik ayak kena rasa hidung? Tak ada. Jatuh bilik ayak jatuh mild stroke. Kalau bila dia jatuh, kan dia buat, kan kita terkejut kan? Bila kita Sibian masuk, dia masuk, dia tahulah tak mana lubang. Baiklah, kita sudah apa mendengarnya ya. Okey, baik. Kisah Ummu Sibian ataupun hadirnya seorang jin ke syaitan ke yang bernama Ummu Sibian memang masyhur. Kalau tuan-tuan dan puan-puan cuba Google saja, membuat carian di Google Ummu Sibian, ada saya bagi ejaannya di sini, akan lihat banyak cerita-cerita berkaitan dengan Ummu Sibian. Dan salah satu daripadanya sebagaimana yang disampaikan oleh ustaz tersebut dalam video yang baru saya mainkan tadi ya. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu sejauh kajian saya, tiada yang sahih tentang Ummu Sibian. Okey? Sebab kita kena ingat, bila kita nak bincang tentang makhluk gaib, meskipun makhluk gaib yang jahat seperti jin syaitan yang nama Ummu Sibian, hendaklah ia berdasarkan hadis yang sahih ataupun hasan. Paling dekat yang ada ialah hadis yang maudhu, bahawa kononnya apabila seorang bayi dilahirkan lalu diazan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri, maka tidak akan diganggu oleh Ummul Sibian. Okey, ini adalah hadis maudhu. Ada saya bagi link dalam kotak description ya. Dalam kotak description saya ada bagi beberapa link yang menjelaskan tentang status jin syaitan yang nama Ummu Sibian ini. Okey, baik. Tapi gangguan jin, gangguan syaitan memang ada. Okey, saya bukan menafikan gangguan jin, gangguan syaitan. Tapi apabila jin syaitan itu ada nama khusus, ada nama special dengan nama Ummu Sibian, dan dengan gangguan-gangguan tertentu, yang itu tu yang tidak ada hadis sahih. Baik. Kemudian ustaz, saya tak kenal nama dia, ustaz menceritakan bahawa sebelum masuk rumah, bila keluar, lepas tu balik, sebelum masuk rumah, beliau kata baca ta'awuz 3 kali, yang ini a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dan ludah isyarat beliau sebut. Yang masukkan itu ialah ludah tanpa mengeluarkan air liur. Okey, maknanya a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ludah ke kiri sebanyak 3 kali. Dan beliau berkata ini adalah sunnah. Betul tapi tak betul.
Okey, betul dari sudut memang terdapat hadis-hadis yang sahih yang menerangkan apabila seseorang itu mendapat gangguan daripada syaitan, dia membaca ta'awuz 3 kali dan ludah sebelah kiri 3 kali. Maknanya baca sekali ludah, baca sekali ludah, ludah yang tanpa air liur. Contohnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nombor 2203 sebagaimana yang saya tunjuk di sebelah. Secara ringkasnya seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah SAW bahawa solatnya sering terganggu, bacaannya sering terganggu. Maka Rasulullah SAW pun menerangkan bahawa itu adalah gangguan syaitan. Maka baginda mengajar sahabat itu untuk membaca ta'awuz dan meludah ke kiri sebanyak 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanpa air liur. Okey. Jadi bila kita sedang solat, tiba-tiba imam dekat depan tu dia ludah 3 kali, jangan hairan pula. Jangan tuduh Wahabi pula. Okey, maknanya imam itu pandai, tahu tentang sunnah dan dia sedang mengamalkan sunnah ketika mengalami gangguan. Okey. Itu satu contoh. Contoh yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga nombor 2262 di mana Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya apabila seseorang kalian bermimpi dengan sesuatu yang tidak disukainya, maka bacalah ta'awuz 3 kali dan ludahlah ke kiri 3 kali. Maknanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah kali kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah kali ketiga. Okey, ludah tanpa air liur. Alright? Dan kalau kalau suami yang bermimpi buruk, isteri sebelah kiri, isteri jangan marah pula yang suami ni sedang ludah kat dia ke apa ke. Okey, suami itu sebenarnya sedang mempraktikkan sunnah. Ataupun sebenarnya tak payahlah. Maknanya kalau orang tu dia bermimpi buruk, boleh saja dia duduk di katil, pusing menghadap lain ke, supaya bila dia meludah, meskipun tanpa air liur, dia tidaklah menghadap kepada pasangannya, ya. So ini betul ada hadis yang sahih, alright. Akan tetapi wala bagaimanapun, namun begitu contoh yang disebut oleh Ustaz Terbabit, yakni nak masuk rumah, maka yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW ialah berbeza. Yang ini hendaklah masuk dengan membaca bismillah, dan kemudiannya apabila tutup pintu, baca bismillahirrahmanirrahim. Okey? Maknanya nak masuk baca bismillahirrahmanirrahim, ataupun paling pendek bismillah pun boleh. Kemudian bila tutup pintu, selak ke apa ke, kita baca juga bismillahirrahmanirrahim. Okey, rujukannya pertama hadis nombor 2018 ya, di mana Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya apabila seseorang kalian memasuki rumah, ingatlah kepada Allah. Yang maksudkan ingat Allah di sini ialah membaca bismillahirrahmanirrahim, atau ringkas bismillah pun boleh. Ketika hendak masuk, bacalah bismillah ketika hendak masuk, dan juga ketika hendak makan. Maka akan berkatalah syaitan, kalian tidak ada tempat untuk bermalam, kalian tidak akan ada tempat untuk bermalam, dan kalian tidak akan ada makanan. Sebaliknya, okey, apabila seseorang daripada kalian memasuki rumah tanpa membaca bismillah, kalau zahir hadis tanpa mengingati Allah, maksudnya di sini baca bismillah, dan makan tanpa mengingati Allah, maksudnya tanpa membaca bismillah, maka berkatalah syaitan, kalian ada tempat untuk bermalam pada malam ini, dan kalian ada makanan. Jadi bila kita nak masuk rumah, baca bismillah. Ini yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ini yang sunnah. Yang tadi tu ta'awuz 3 kali, ludah 3 kali sunnah, tapi itu apabila sudah mengalami gangguan. Ini adalah kita nak masuk rumah, kita baca bismillah. Kemudian apabila hendak tutup pintu, nak kunci pintu, nak selak pintu, kita baca bismillah sekali lagi. Sama juga apabila kita hendak makan. Tentang menutup pintu, mengunci pintu ataupun tingkap dengan membaca bismillah, boleh rujuk hadisnya juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis nombor 2012 seperti yang saya tunjuk di sebelah. Hadis yang panjang, tapi potongan daripadanya ialah baginda SAW bersabda yang maksudnya, dan tutuplah ataupun dan kuncilah pintu-pintu kalian dan sebutlah nama Allah, kerana sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka pintu yang dikunci. Maknanya pintu yang dikunci dengan menyebut nama Allah. Jadi masuk rumah, sebelum masuk baca bismillah. Bila dah masuk nak tutup pintu, kemudian kita selak ke kunci ke apa ke, kita sebut juga bismillah. Okey, paling ringkas bismillah. Nak sebut bismillahirrahmanirrahim pun boleh juga. Ini yang ditunjuk oleh
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi sebenarnya kita boleh bahagi dua. Satu ialah pencegahan. Nombor dua ialah apabila sudah dirasakan adanya gangguan. Okey, kejap ya, ada orang. Okey, dia salah jalan tadi kot. Tiba-tiba dia berhenti kat highway ni. Okey, baik. Okey, yang pertama ialah pencegahan. Pencegahan tu bila kita nak masuk, kita baca bismillah, tutup pintu, baca bismillah. Kemudian bila kita rasa gangguan, barulah kita ta'awuz dengan meludah tanpa air liur sebanyak 3 kali. Alright, jadi ada pencegahan dan ada langkahnya apabila merasakan adanya gangguan. Okey, ludah tanpa air liur ya. Okey, jadi ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikianlah ulasan Riyad. Dan kalau nak kata kritikan, mungkinlah kepada ustaz yang terbabit, buatlah homework terlebih dahulu sebelum nak cerita. Macam kisah Ummu Sibyan tu, memang famous, tapi adakah ia berdasarkan hadis yang sahih ataupun hasan? Kemudian nak kata sunnah bila masuk rumah. Bila masuk rumah sunnahnya baca bismillah. Okey, memberi salam tu, yang tu betul, memberi salam kepada tuan rumah kan. Tapi dalam rangka kita nak mengelak daripada gangguan syaitan, gangguan jin syaitan, daripada jin syaitan masuk sama ke apa, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah membaca bismillah dan bukannya ta'awuz 3 kali bersama dengan meludah 3 kali. Okey, jadi buatlah homework macam saya pun. Okey, saya hari ni saya ada urusan, saya nak keluar rumah. So sebelum saya keluar rumah pagi tadi lepas subuh, sekarang ni pagi pukul 11 pagi. Okey, sebelum keluar rumah saya dah buat nota. Okey, dah check dah hadis-hadis berkaitan apa semua. Lalu di sini saya sampaikannya. Okey, jadi bagi seorang penceramah pun sama juga. Mungkin malam nanti dia ada kuliah maghrib kan. So buatlah homework sebelum pergi kuliah kan, daripada bukan ustaz ini sajalah, yang lain-lain bukan, kita macam tak ada buat homework, main balon je sampaikan hadis inilah sunnah apa semua, padahal tidaklah tepat ya. Okey, dan yang terakhir, yang terakhir sebelum kita ni, jin syaitan memang ada, macam saya sebut di awal tadi, gangguan mereka memang ada. Cumanya jin syaitan ini, sebab syaitan ialah sifat tau. Syaitan ialah sifat. So sifat yang mengganggu, sifat yang nak mengajak orang menderhaka kepada Allah, yang nak mengajak kepada neraka. Okey. Dan syaitan ini boleh jadi dari kalangan manusia, boleh jadi dari kalangan jin. Bila kita tak nampak apa semua tu, maknanya dari kalangan jin lah. So jin syaitan ini, dia akan pilih tau rumah mana dia nak ganggu, rumah mana dia nak mengganggu penghuninya. Okey. Anda bayangkan kalau anda ni sendiri jin syaitan, contohlah kan, rumah mana yang anda nak pergi ganggu? Rumah yang ada patung-patung ke, rumah yang tak ada malaikat ke, rumah yang dalam tu orangnya duduk tengok gambar porno ke, video porno ke, di bilik kantung poster-poster penyanyi yang tak menutup aurat ke apa ke, sebab sebagian orang muda kan kantung tu gantung ni apa semua. Ataupun rumah yang selalu membaca Al-Quran, selalu semayang sunat di situ. Bagi lelaki kalau semayang fardu di masjid, di surau, semayang sunat di rumah. Bagi muslimat memang semayang fardu dan sunat di rumah, yang terbaik kan. So jin syaitan tu sendiri akan pilih rumah mana dia nak pergi ganggu. Okay, rumah yang orang selalu baca Al-Quran, selalu zikir, selalu mendengar video kuliah-kuliah agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis daripada ustaz-ustaz sunnah, orang yang tadi saya sebutkan kan, solat fardu, solat sunatnya apa semua tu, berbanding dengan rumah lain yang tonton YouTube juga, tapi video-video yang tak baik, video-video lucah ke, banyak poster-poster yang tergantung yang tak senonoh apa semua tu kan. So selain daripada kita minta perlindungan daripada Allah SWT, kita pun hendaklah berusaha supaya rumah kita tu jin syaitan mari pun dia tak minat lah. Dia tengok rumah sebelah, aku suka rumah sebelah tu lah. Okey, jadi ayuh kita berusaha supaya jin syaitan memang tak suka rumah kita ni. Alright. Baik, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.